Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi. Tadi aku masuk 4 pallet. 4 pallet dengan jenang-jenang. Okey lagi lah, dia turun sikit je. Second trip aku jalan 5 pallet. Kau tengok dia tegur duduk lah. Koyak lah macam. Aduh, lemau aku dapat macam ni lah. Tu besi suruh duduk atas tau. Tempat ni dia berbukit, so susah sikit nak turun. Tapi tak boleh buat apa lah. Dia bila dah duduk macam ni, terpaksa lah. Ni kira patutlah dia tak naik. Kat belakang ni dia dah duduk kat atas bumi lah. Kat sini ni yang berat sangat ni. Sini yang lembik sikit. Ni bukan lembik sikit, dah lembik banyak ni. Alah, hai. Pagi-pagi dia buat hal lah. Koyak lah macam tak ada tempat. Sini dia orang dah buang tanah. Nak masuk macam mana? Sini je satu jalan masuk. Ish. Bye. Ini nanti bye. Saya turun dulu. Saya keluar nanti you panggil dia orang taruh batu bawah bye. Ya itu. You tengok bawah saya duduk deh. Boleh. Koyak lah macam. Tapi ni saya tak ada halnya. Cuma nanti kalau you tak ada ijazah, saya mau masuk lagi saya susah. Macam mana saya mau tolong you nanti? You kasih rata sikit lah. Lembik lah sini. Kasih tampak yang batu. Ngam. Ini saya taruh satu tepi, 4 taruh atas lah. Tak boleh buat apa lah. Nanti second lagi satu kali saya jalan, saya turun masuk sini lah. Saya turun tepi sana.